Ni tolong sikan. Lepas tu lagi Ini saya nak jumpa awak kejap boleh? Kenapa dia saya? Saya nak minta maaf lah sebab saya kedapkan awak semalam. Lah, sebab tu je. Awak tahu kan kita nak betul nak balik sekarang. Kalau saya lambat ke macam mana? Bukan pasal tu je. Sebenarnya saya ada benda nak bagi dekat awak. Kejap. Macam mana benda ni dekat awak? Saya minta diri dulu Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Kejap sayang, kejap Cepatlah sikit, Bu. Okey. Kejap. Anak ibu dah balik. Apa hitam ni? Biasalah ibu. Duduk dulu lah. Aduh. Oh, lolo. Sianya anak ibu ni. Penat Penat, Bu. Apa aktiviti aku nak buat esok Patut tak aku buat topeng ke sekolah. Remy, cakap dengan siapa tu? Dah siap pergi sekolah ke? Dah, Bu. Tengah buat ni. Yelah, kalau dah siap nanti terus tidur tau. Okey. Itu bukan Femi. Kenapa dia bawa beg Remy? Lah, dah macam tahu pula Remy ni. Tak apa. Lepas ni dia tak boleh orang lain dah. Samsul, cari. Cepatlah. Aduh. Apa khabar? Baik. Dah sarapan belum ni? Dah, baru je tadi. Korang buat apa ni? Belah kaji. Lepas ni cikgu nak buat kuis dalam kelas. Ada kuis. Okey lah kalau macam tu aku masuk kelas dulu lah. Jadam. Jom. Weh, aku bosan lah. Kenapa Fimi boleh jadi Pak Tu Remy pula sekarang? Aku pun heran lah. Sejak dari camp hari tu lagi, dia dah mula takut dengan Remy. Itulah. Aku rasa kan dia orang dah satu karo lah. Takkanlah sampai macam tu. Mustahil lah. Habis tu sebab apa? Kena siasat benda ni. Apa ni kau orang ni? Kau cakap sekarang Jamila kau jadi orang tua Remy lah. Jawablah sini. Kenapa kau buat macam tu? Mana yang maruah kumpulan kita? Jangan jawab. Jangan ke arahnya. Betul tu. Kau tu betul kita orang. Tapi kenapa dia gambar kau buat macam tu lah? Sebab dia dah berubah. Kau berdua boleh tak berubah. Ajar lagi kali. Jumpa saya dalam bilik saya sekarang. Pergi kan? Aku takut baru tahu siapa aku. Dan siapakah aku bertemu dirimu di dunia ini. Kau siapa? Kau pula siapa? Cakap aku.
Follow Simfonis dan lagi Seksi sabrosa teriyaki Rugilah kalau semua nak bagi Nanti ada lagu power lagi Yeah